wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, dengan izin dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa hari ini dalam sesi online. Lama kita tak buat kelas online, selalu kelas kita ada je lah, kita jumpa di mana-mana. Tapi hari ini sahaja kesempatan yang ada. Mudah-mudahan kita dapatlah gunakan sedikit peluang ini untuk menambahkan pengetahuan kita tentang Al-Quran. Plan saya kelas-kelas ini kita buat secara santai lah, secara santai kita sembang-sembang je. Jadi kita pun tak payah serius. Kalau ada soalan dan sebagainya, tuan-tuan boleh ajukan soalan terus. Jadi kita pun tak bincang secara mendalam tafsir Al-Quran. Sedikit sebanyak hikmah yang dapat kita keluarkan, itu pun telah memadai untuk kita. Dan bila bincang dengan kawan-kawan, kita pilih untuk uh, buat kelas tadabbur juzuk ke-29 sebab juzuk 30 ni kita dah ramai dah orang selalu buat. 30 ni macam kerap dan juga uh, kita kebanyakan program kita dah ataupun surah-surah yang kita selalu dengar. Jadi kita beralih sikit lah ke juzuk yang ke-29. So kita mula insya-Allah hari ini sedikit tentang apa yang kita boleh pelajari daripada surah Al-Mulk, yang mana surah Al-Mulk ini adalah satu surah yang ada kelebihannya, di mana Nabi SAW sebut dalam hadis, man qara'a tabarakalladzi biyadihi al-mulk kullal lailah mana'ahu Allahu biha min adabil qabr. Sesiapa yang membaca tabarakalladzi biyadihi al-mulk pada setiap malam, Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelamatkan dia. Dengan bacaan itu, Allah Taala akan menyelamatkan dia daripada azab kubur. Jadi ini salah satu fadilat membaca suratul Mulk. Setiap malam lah, bagi yang ada kelapangan boleh jadikan dia satu rutin dan budaya untuk baca setiap malam. Tapi bagi orang yang dia dah memang dia go flow, ikut flow surah satu persatu sampai habis, tak ada keperluan nak khusus untuk satu pun tak apa juga, tak ada masalah. Cuma kalau bacaan dia pun tak banyak, Al-Mulk ni antara satu surah yang bagus untuk kita baca kalau kita tak ada masa, tak ada kesempatan nak baca surah lain, nak ikut daripada awal sampai habis. Bagus untuk dibudayakan. Sebab Nabi SAW sebut membaca surah ini membuatkan dengan bacaan itu Allah Ta'ala selamatkan pembacanya daripada azab kubur, daripada azab kubur kelak. Baik. Suratul Mulk ada 30 ayat yang menceritakan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala di awalnya. Kalau kita boleh baca terus, Allah Taala sebut dalam ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau di sudut bacaannya, ayat yang pertama ni, kalau tentu ada mushaf boleh tengok mushaf juga. Tak ada apa-apa yang penting, bacaannya biasa. Semua izhar, setiap huruf dibaca dengan jelas, kecuali kadang-kadang kalau kita perlu berhati-hati antara kaf dengan qaf, perbezaan makhrajnya halus, tapi kebanyakan orang dia tak salah lah. Tabarakalladzi biyadihil mulk, ada dua huruf kaf di situ, dan suruh huruf kaf ni dia ada hams, dia ada bunyi bunyi hembusan sedikit berbanding dengan huruf qaf. Qaf ada qalqalah, walaupun bunyi dia dekat, tapi jangan tukarlah, tabaraka bukan qa. Biyadihil mulk, kaf k. Dia bunyi dia begitu, bukan bunyi yang macam qalqalah, bukan q. Okey. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Syai'in qadir di situ ada uh, ikhfa. Ikhfa di mana bunyi syai'in dia tak dilengkapkan syai'in, tapi huruf qaf tu masuk sedikit daripada bunyi qaf masuk ke dalam bunyi tanwin di bawah. Syai'in qadir. So ikhfa ni di antara dua lah. Kalau kita belajar tajwid, di antara dua. Di antara izhar dan juga idgham. Ikhfa duduk di tengah-tengah. Idgham artinya huruf itu, huruf selepasnya masuk ke dalam huruf tu sepenuhnya. Mir rabbika, mir rabbik. Jadi nun tu hilang terus. Ra yang masuk itu idgham. Man lam yu'min billah. Patutnya man lam, tapi nun tu dimatikan terus, hilangkan terus. Lam itu mengambil alih tempat nun. Itu idgham. Idgham masuk dalam huruf. Izhar, huruf tu dibaca dengan jelas. Dibaca dengan jelas. Uh, uh, Contohnya huruf-huruf yang bertemu dengan ain, bertemu dengan qaf.
bertemu dengan alif, lan u'min dan sebagainya. Kalau orang sebut nun mati bertemu dengan huruf-huruf ini, alif, ha dan sebagainya, dia jelas. So di sini syai'in qadir, huruf qa dia adalah huruf yang ikhfa di tengah-tengah antara dua. Dia ambil sedikit bunyi itu. Syai'in qadir begitu. Tabarakalladzi, maha suci. Tabaraka, maha suci Tuhan. Maha suci ini artinya daripada apa sahaja yang tak kena pada Tuhan, Allah Ta'ala suci daripada itu. Allah Ta'ala tidak betul sebagaimana semua dakwaan-dakwaan palsu. Tabarak. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang pertama ini, biyadihil mulk, dengan di tangannya lah terdapat setiap kekuasaan. Semua kekuasaan berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menguasai segala-galanya. Biyadihil mulk. Baik. Apabila kita kata Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki segala-galanya, dia boleh difahami dalam beberapa bentuk. Satu, sebahagian daripada makhluk ini dia disusun atur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebagai penguasa yang mengatur segala-galanya. Perjalanan bintang, langit dan bumi, ini perjalanan yang Allah Ta'ala atur. Mereka taat dan tidak bantah apa sahaja yang Allah Ta'ala buat. Ada juga sebahagian yang manusia ada pilihan untuk buat segala sesuatu. Tapi meskipun manusia ada pilihan dan ada berkuasa terhadap sesuatu di bawah kekuasaannya, hakikatnya itu dipinjamkan kepada dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, raja yang hakiki, yang menguasai segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada secara langsung ataupun Allah pinjamkan kekuasaan itu kepada sebahagian daripada makhluknya. Tapi hakikatnya Allah lah yang berkuasa mengatur segala-galanya. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat orang berkuasa, orang mengatur segala sesuatu, itu kerana dia dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah bila kita kata mulk, dia sama dengan hamd. Di sini Allah Ta'ala sebutkan biyadihil mulk. Kepada Allah lah segala kerajaan, segala kekuasaan. Sama juga. Artinya sama dengan surat Al-Fatihah yang kita baca. Alhamdulillah. Segala pujian adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dua serentak lah. Membawa arti yang sama, dimensi yang sama. Kekuasaan milik Allah, disebabkan itu, yang layak dipuji adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak selain daripada Allah. Sama juga macam mulk. Ada beberapa perkara, nilai-nilai yang baik kita nampak pada sebahagian orang, mungkin kita puji dia sebab kebaikan itu datang melalui jalan dia. Tetapi hakikatnya yang layak dipuji, yang menentukan segala sesuatu, samalah seperti Tuhan yang paling berkuasa. Dengan kuasanya itulah Allah Ta'ala kita berikan kepada sebahagian makhluk. Kita lihat dia mentadbir dan sebagainya. Jadi, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah yang kekuasaan dan kerajaan segala-galanya berada di dalam genggamannya. Di tangannya lah segala kekuasaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia jugalah yang ala kulli syai'in qadir. Qadirun, berkuasa. Ala kulli syai', berkuasa ke atas setiap sesuatu. Baik. Di sini ada dua perkataan penting ayat pertama ni. Satu mulk. Yang kedua qudrah. Baik. Daripada mulk datang perkataan milkiyah, memiliki. Jadi bila kita katakan Allah sebagai malik, Allah memiliki. Malik. Yang kedua qudrah. Qudrah artinya berkuasa, mengatur, menyusun. Jadi dalam ayat ni kita lihat dua sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Ta'ala sebutkan. Malikun wa qadirun. Tuhan yang memiliki segala-galanya dan juga Tuhan yang mengatur segala-galanya. Bukan sahaja memiliki, aturan itu juga datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagian orang dia fikir Allah memiliki saja. Tetapi yang mengatur itu sesuka hati kita nak buat apa. Tapi tidak. Khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang ciptakan kamu beserta dengan amalan-amalan kamu. Jadi milik Allah dan juga segala-galanya berlaku dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tentang ayat yang pertama. Baik. Kemudian ayat yang kedua, Allah Ta'ala masih lagi menceritakan tentang kekuasaan Allah. Alladhi khalaqal mauta wal hayata. Alladhi khalaqal mauta wal hayat.
Tuhan yang menciptakan al-maut wal hayat, kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya dia menguji kamu siapakah di antara kamu yang terbaik amalannya. Wa huwal azizul ghafur, dialah Tuhan yang maha perkasa lagi maha pengampun. Baik. Ayat yang kedua kita tengok tentang bacaan ayat ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum. Liyabluwakum, huruf ba tu ada qalqalah sikit. Liyabluwakum ayyukum. Ayyukum ada syaddah. Ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Bagi yang nak berhenti, ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Bagi yang nak sambung, nak membaca sambung, ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Okey, huruf waw adalah huruf idgham. Apabila tanwin tadi tu amalan, waw datang selepasnya. Baik, kalau kita nak berhenti, amala, berhenti di situ. Tapi kalau kita nak sambung, amalan wa huwal azizul ghafur. Okey. Ayat ini, alladzi khalaqal mauta wal hayat. Tuhan yang menciptakan kehidupan dan juga kematian. Allah Ta'ala ciptakan. Apa arti Allah Ta'ala ciptakan? Artinya, satu, makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, kehidupan dan kematian itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Dalam hidup kita, kadang-kadang ada benda yang kita lihat. Kita nampak perkara yang berlaku itu memberi kesan pada perasaan kita. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada hikmah yang lebih besar daripada apa yang kita sangkakan. Setiap yang Allah ciptakan tu ada hikmah. Pergolakan dalam kehidupan kita seharian tu, kadang-kadang ada benda yang buatkan kita rasa macam ini menyedihkan kita atau menyeronokkan kita. Tapi di sebalik apa yang kita lihat, ada hikmah yang besar. Contohnya dalam ayat ini, Allah Ta'ala sebut tentang kehidupan dan kematian. Kehidupan dan kematian, uniknya, kalau kita cerita tentang kematian kan. Kematian, dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut, liyabluwakum. Supaya Allah menguji kamu. Siapa yang paling baik amalannya. Artinya kamu ada tempoh, kamu akan mula dipertanggungjawabkan. Kamu ada tempoh expired. Yang masa tu kamu dah berhenti. Tak ada amalan dah kamu boleh buat. Itu yang berlaku, realitinya. Kenapa itu berlaku? Supaya Allah menguji kamu, siapakah di antara kamu yang paling baik amalannya. Kalau kita lihat kematian, manusia, sebagaimana kita tahulah, kematian ni berlaku dekat semua orang. Kalau bukan kita mati sekalipun, setiap daripada kita ada detik orang terdekat dengan kita mati. Semua orang akan hadapi detik itu. Dan ketika orang terdekat dengan kita mati, kita akan rasa sedih. Orang yang duduk dalam situasi itu, dia akan rasa sedih. Kadang-kadang ada kematian yang dijangka. Orang yang telah lanjut usianya, dia meninggal dunia. Orang sekeliling pun dah jangka, menunggu masa dia meninggal. Ada kematian kadang-kadang yang tidak dijangka. Orang lihat dia dalam keadaan sihat je, tiba-tiba dengan tak ada apa-apa isyarat ataupun tanda-tanda, Allah Ta'ala ambil nyawa dia. Jadi bila berlaku kematian, orang yang terdekat dan orang sekeliling akan rasakan kesedihan. Orang jauh tak rasa apa-apa pun. Kalau kita pergi tengok orang ziarah jenazah dan sebagainya, orang yang biasa datang ziarah, kebanyakan dia tak ada kaitan pun dengan orang yang mati tu, cuma dia datang untuk nak ucap takziah. Dia ucap lillahi ma akhadha, untuk Allah lah apa yang Allah beri dan untuk Allah lah apa yang Allah ambil. Dia ucap takziah sahaja. Lepas dia ucap takziah, dia boleh bercerita tentang perkara lain yang tak ada kena mengena dah dengan orang yang meninggal dunia. Sebab yang merasai kesakitan itu adalah keluarga terdekat, orang yang duduk dalam situasi itu. Orang jauh dia tak rasa. Tapi hakikatnya di sebalik pergolakan perasaan ni semua, tujuan Allah Ta'ala ciptakan kehidupan dan kematian, sebagaimana Allah Ta'ala ceritakan dalam ayat kedua ini, adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah menguji kamu, tes kamu, siapakah di antara kamu yang paling baik amalannya, amalannya yang paling berkualiti. Itulah tujuan adanya detik permulaan kamu hidup dan adanya detik kamu meninggal dunia. Wa huwal azizul ghafur. Dialah Tuhan yang maha perkasa lagi maha pengampun. Kenapa digunakan perkasa? Perkasa artinya apabila
setiap kejahatan ataupun keburukan yang kamu lakukan, Allah lah yang paling berkuasa untuk membalas keburukan dan kejahatan itu. Aziz, kuat, paling perkasa, mampu dan juga akan membalas setiap kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kejahatan. Dalam masa yang sama, Ghafur, Maha Pengampun. Dia mengampunkan orang-orang yang memohon ampun kepadanya. Di sini, kita dapat belajar satu perkara penting lagi, iaitu apabila Allah Ta'ala gabungkan Wahuwal Azizul Ghafur, artinya bagaimana Tuhan berinteraksi dengan kita sebenarnya adalah bergantung kepada bagaimana kita menghadap Tuhan. Cara kita menghadap Tuhan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, begitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala layan kita. Ada hamba yang dia derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah layan dia dalam keadaan yang sewajarnya. Dia diberi layanan dengan sikap derhaka yang dia buat dalam hidup dia. Ada orang yang dia tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila dia patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah layan dia, Allah beri kepada dia timbal balik di atas kebaikan disebabkan kepatuhan dia itu. Jadi interaksi kita dengan Tuhan ni sebenarnya bergantung kepada bagaimana Tuhan melihat kita dan melayan kita, bergantung kepada apa yang kita persembahkan dan buat kepada Tuhan. Tuhan yang sama. Tuhan yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa yang Allah curahkan kepada orang beriman tak sama dengan apa yang Allah curahkan kepada orang kafir. Ini sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang tak ada pada makhluk. Makhluk dia ada satu sifat dan dia pegang sifat tu. Dia satu je. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ada sifat yang Allah zahirkan kepada makhluk-makhluknya. Dalam setiap keadaan mereka akan mendapati ada Tuhan mereka. Ketika orang tu dia melakukan kejahatan, ada Tuhan yang akan balas kejahatan dia. Ketika dia melakukan kebaikan ataupun memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada Tuhan yang akan ampunkan dia. Sebab tu sebagai orang beriman ni kan, satu benda yang kita boleh belajar bila Allah Taala sebut tentang sifat Allah Maha Pengampun ini, kita kena ada satu sikap yang yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala ini datang dalam sifat yang mubalaghah, tersangat-sangat. Jadi, sebagaimana kita melihat ciri-ciri kebaikan itu ada pada manusia, ada pada makhluk, Allah Subhanahu Wa Taala lebih layak dan lebih sempurna sifatnya. Jadi kalau kita kadang-kadang rasa tak confident, apakah Allah akan ampunkan kita? Kita terkenang seorang makhluk yang pemaaf. Contohnya, orang yang pemaaf. Kita kena sedar bahawa Allah lebih pemaaf, jauh lebih pemaaf daripada orang yang pemaaf yang kita lihat itu. Kalau kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada orang dia akan fikir, Allah bagi ke tak bagi ni? Mungkin Allah tak bagi kot. Jangan fikir begitu. Untuk mengelakkan fikiran itu, cuba lihat makhluk yang pemurah. Bayangkan kalau kita minta kepada orang yang pemurah, dia akan bagi ke tidak? Dia akan bagi kalau dia ada. Ini Tuhan yang jauh lebih pemurah daripada semua makhluk-makhluk yang pemurah. Dan Tuhan memang ada untuk dia bagi. Jadi, di sini kita belajar tentang bagaimana kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita mempersembahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah Allah Taala balas kita. Kita akan berdepan dengan Tuhan yang Ghafur, mengampunkan kita. Boleh jadi kita akan berdepan dengan Tuhan yang aziz, yang perkasa untuk menghukum kita berdasarkan apa yang kita buat di atas muka bumi ini. Baik. Seterusnya, dalam ayat yang ketiga, alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Tuhan yang menciptakan 7 lapisan langit bertingkat-tingkat. Tibaqa. Tibaqa satu, dua ada di atas lagi satu. Lagi satu berada di atas lagi satu. Alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Fi khalqir rahmani min tafawut. Dan tidaklah kamu lihat pada penciptaan Ar-Rahman tafawut. Tunggang langgang ataupun tidak mengikut peraturan ataupun yang terkeluar daripada peraturan. Farji'il basar. Kembalikanlah penglihatan kamu. Tengoklah lagi sekali. Hal tara min futur. Apakah kamu melihat adanya ketidakserasian dalam penciptaan Allah? Baik. Bagaimana baca ayat ni? Alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Tuhan yang khalaqa sab'a samawati tibaqa. Huruf ta sekali lagi ini adalah huruf yang
kita namakan dia huruf ikhfa. Jadi tanwin di bawah ta itu tak dibaca tin terus. Dia diringankan sedikit untuk mengambil sebahagian daripada sifat huruf ta. Taiba samawa alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Uh, Khalqir Rahman, ini penting juga. Kalau kita tengok ra tu adalah ra yang syaddah. Bila syaddah, sifat ra adalah dia ada bunyi bunyi takrir. Bunyi bahasa Melayu kita panggil apa bunyi tu? Bunyi uh, siapa apa bunyi bergetar. Dia ada bunyi bergetar. Baik, ra dia ada bunyi bergetar. Tetapi sifat bergetar ini akan hilang ataupun paling minimum apabila ra itu syaddah. Jadi di sini khalqir rahman. Ra itu hilang dia punya bunyi getaran itu. Sama juga apabila kita baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi getar itu dihilangkan. Apabila ra syaddah, dia paling kurang getaran itu. Paling kurang dan paling tak dikesan. Berbanding dengan ra berdiri sendiri. Sifat asal dia ra ada getaran. Tapi melainkan apabila syaddah. Baik. Khalqir rahmani min tafawut. Min tafawut. Sekali lagi, min nun sukun bertemu dengan ta, hukumnya adalah ikhfa tafawut. Kalau berhenti di situ, ta ada huruf hams, ada bunyi bisikan sedikit, tafawut. Farji'il basar. Farji'il basar hal tara min futur. Sama juga, kita banyak jumpa huruf-huruf yang ikhfa di sini. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Tuhan yang menciptakan 7 lapisan langit bertingkat-tingkat. Baik. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini. Dan juga ayat-ayat yang lain, langit ada 7 lapisan. 7 lapisan langit. Apabila orang gabungkan tentang 7 lapisan langit ini dan juga tentang apa yang orang perhatikan, tak ada jawapan yang paling jelas untuk betul-betul mentafsirkan apa maksud 7 lapisan langit kalau diletakkan dalam konteks sains. Orang tak boleh nak bandingkan. Apa maksud 7 lapisan langit tu? Sebab sebahagian orang dia melihat bahawa semua yang ada ni, segala planet-planet ni semua langit yang pertama. Di luar daripada universe, langit seterusnya. Contohnya, ada orang melihat pula bumi ni 7 lapisan langit dia. Tafsiran yang sebenar, wallahu a'lam. Kita tak tahu. Banyak cara mentafsirkan dia. Bahkan Nabi SAW ceritakan bagaimana keadaan 7 lapisan langit ini. Apabila orang beriman, roh orang beriman, bila dia meninggal dunia, nyawa dia dicabut, malaikat akan pakaikan dia dengan kain kafan daripada syurga dan letak dekat badan dia, bau atar daripada syurga, dan dia dibawa pergi ke setiap lapisan langit. Setiap lapisan langit ada pintu-pintu yang malaikat menjaga. Sampailah naik ke langit yang ketujuh, kemudian dia pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada banyak tafsiran. Yang pasti dalam Al-Quran disebutkan sab'as samawat. Allah Ta'ala menciptakan 7 lapisan langit tibaqa. Satunya berada di atas satu yang lain. Jadi langit itu bertingkat-tingkat sampai 7. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tidak melihat, kamu tak akan lihat adanya perkara-perkara yang tidak seimbang pada penciptaan Ar-Rahman. Penciptaan Allah. Tak ada yang tak seimbang. Semuanya kemas. Semuanya mengikut susunan dan aturan yang Allah Ta'ala nak. Farji'il basar. Tengoklah sekali lagi. Selepas kamu tengok kali pertama, renung balik kali kedua. Kembalikan pandangan kamu. Hal tara min futur. Apakah kamu melihat adanya koyak yang tak cantik, yang tak sempurna pada penciptaan Allah? Tak ada. Seterusnya, ayat yang keempat. Thummarji'il basara karratain. Kemudian kembalikan pandangan kamu lagi 2 kali. Tengok lagi 2 kali. Yang qalibu ilaikal basar. Yang qalibu ilaikal basaru khasi'ah.
pandangan akan kembali semula kepada kamu dalam keadaan merendah diri dan hina. Wa huwa hasir. Dan hakikatnya dia tak dapat jumpa apa-apa kekurangan. So, ayat yang ketiga dan keempat ini Allah Subhanahu Wa Taala nak cerita dekat kita yang carilah pada penciptaan Allah tak ada kekurangan. Tanda bahawa Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan segala-galanya ini bukan secara accidentally ataupun sahaja, bukan begitu. Ini adalah penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang sempurna. Allah letakkan makhluk di tempat yang dia patut berada. Di tempat yang dia patut ada, di situ makhluk ada. Dan semua keperluan makhluk tetap dengan apa yang dia tinggal di situ. Keperluan dia ada di tempat yang dia tinggal di situ. Ini ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Bila Allah Subhanahu Wa Taala cabar berkali-kali dalam ayat 3 dan 4, Allah Taala cabar untuk lihat ma tara min tafawut. Kamu takkan lihat adanya yang terkeluar daripada susunan. Hal tara min futur. Apakah kamu jumpa apa-apa benda yang terkoyak ataupun rosak? Kalau kamu tengok sekali lagi pun, yang qalib ilaikal basar, pandangan kamu hanya akan kembali kepada kamu, wa huwa hasir, dia akan tunduk dan menyerah diri, tak ada ketidakserasian. Ayat ini kalau kita tengok kan, apa sahaja bidang yang manusia ceburi, mereka akan melihat tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa sahaja bidang yang mereka ceburi. Sebab tu untuk nak membuktikan kewujudan Tuhan ini, manusia tak boleh tidak kena percaya Tuhan tu wujud. Sebab apa sahaja bidang yang dia ceburi, orang yang belajar tentang angkasa lepas, dia akan lihat bagaimana Allah susun atur segala macam bintang, planet dan sebagainya dengan susunan yang paling cantik. Tak ada yang terkeluar daripada susunan itu. Tak ada yang terkeluar. Susunan itu yang paling kemas. Orang yang belajar tentang binatang akan melihat bagaimana Allah jadikan naluri binatang kena dengan kehidupan dia. Warna dia, cara hidup dia, tempat kena dengan kehidupan dia. Orang yang belajar tentang tumbuh-tumbuhan akan lihat bagaimana keajaiban ciptaan Allah pada tumbuh-tumbuhan. Orang yang belajar tentang tubuh badan manusia akan melihat bagaimana keajaiban Allah pada tubuh badan manusia. Orang yang belajar tentang apa sahaja makhluk di atas muka bumi ini, tindak balas kimia dan sebagainya, akan melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Allah Taala sebut dalam ayat ni, lihatlah, kamu akan dapati bahawa tak ada kekurangan. Ayat ini umum, dibaca oleh semua orang yang masuk dalam setiap bidang. Dan apa sahaja bidang orang masuk, mereka akan bersepakat bahawa penciptaan ini tidak ada kecacatan padanya. Tak ada cacat. Penciptaan ini kemas. Ada beberapa orang trend kajian di barat kan, trend kajian di barat nak membuktikan yang penciptaan Tuhan ini bukanlah penciptaan yang bijak. Bukan penciptaan yang bijak sebab ada beberapa kesalahan. Kalau nak, Tuhan boleh buat yang tak ada salah langsung. Sebahagian orang mau bagi alasan macam tu. Kamu kata Tuhan bijak sangat. Tapi kalau Tuhan bijak sangat, kenapa dalam penciptaan ini ada benda-benda yang sepatutnya lebih baik? Mereka adalah sebahagian daripada mereka tulis, kalau nak, Tuhan boleh cipta dunia yang tak ada konflik langsung. Melihat tubuh manusia. Kalau nak, Tuhan boleh cipta manusia yang tak kena, tubuh badan manusia yang tak kena penyakit kanser. Tak boleh kena langsung. Kan orang buat kajian moden pasal genetik yang untuk modify genetik supaya akhirnya mungkin genetik itu tak boleh kena kanser. Orang buat kajian. So, sebahagian mereka kata, kajian ini adalah penambahbaikan di atas penciptaan Tuhan. Tuhan buat badan kita boleh kena kanser. Tapi kalau orang buat kajian genetik, ubah sikit, boleh improve ciptaan itu supaya tak kena. Contohnya orang kata. Tapi hakikatnya, kalau lihat penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, khalaqal mauta wal hayat. Allah ciptakan kehidupan dan kematian. Bila Allah cipta kematian, artinya Allah nak kamu mati. Bila Allah nak kamu mati, segala sebab-sebab yang membawa kepada kematian ataupun kelemahan tubuh badan manusia, itu tanda kesempurnaan lah. Sebab Allah nak kamu mati. Bukan Allah nak kamu hidup selama-lamanya. Kalau Allah nak kamu hidup selama-lamanya, lalu datang penyakit-penyakit yang membuatkan kamu mati, itu kontradik lah. Kata nak bagi hidup selama-lamanya, tapi memang Allah Ta'ala nak akan ada detik kamu mati.
Dan Allah Ta'ala ciptakan sistem-sistem yang pelbagai-bagai menyebabkan kematian kamu. Kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, apa sahaja yang kita lihat, kita takkan jumpa ada kelemahan pada penciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Melainkan orang salah tafsir. Dia anggap itu lemah, sedangkan itu memang Tuhan nak daripada dia. Saya pernah, kita pernah bincang juga ni dulu, sebahagian orang dia kata, kalau Allah nak, kalau penciptaan Allah ni sempurna dan kemas, kenapa ada orang mesti dizalimi? Ada orang dizalimi, ada orang menzalimi orang lain, ada perang, ada permusuhan, ada orang yang tidak bersalah menjadi mangsa. Orang timbulkan persoalan tu. Baik. Saya tak ada kawan yang bangunkan, kononnya persoalan falsafah yang dibangunkan. Ini artinya tak ada Tuhan. Kalau ada Tuhan, perkara-perkara begini tak akan berlaku. Baik. Kita tanya balik. Uh, Pasir lah kan, pasir. Satu pasir. Datang sandstorm. Sandstorm pukul pasir tu. Daripada tempat ni, dia berpindah pergi ke tempat sebelah. Dia pindah pergi tempat sebelah. Contohnya. Baik. Boleh tak kalau kita fikir yang pasir itu telah dizalimi. Dia duduk sebelah kawan-kawan dia. Tapi tiba-tiba dia dipindahkan pergi ke tempat lain yang jauh daripada kawan dia. Dia duduk di tengah-tengah padang pasir yang banyak pasir. Tiba-tiba kerana angin, angin telah pindahkan dia letak di tengah jalan. Jauh daripada kawan-kawan yang lain. Zalim tak pada pasir tu? Dia kata apa pula zalim? Pasir-pasir bukan penting pun. Itulah fungsi dia, angin pukul dia, dia bergeraklah ke mana-mana dia nak bergerak. Tak ada siapa, tak ada apa zalim pun. Baik. Bandingkan dengan manusia. Kita duk fikir zalim tak zalim ni semua semata-mata kerana kita ada akal yang fikir sebab dan akibat sahaja. Akal tu membuatkan kita fikir zalim tak zalim ni semua ni. Kalaulah tidak kerana akal yang ada dalam kepala kita ni, nilai kita ni sama macam pasir itu saja. Perkara biasa. Bergerak daripada sini ke sana, air yang bergerak daripada ke mana-mana pun, itulah kedudukan kita, hanya seperti itu saja. Bagi penciptaan Tuhan yang menciptakan segala-galanya, kita ni yang tak ada kuasa pun, kita tengok pasir satu duduk di atas satu yang lain, kita tak anggap yang kat atas tu zalim, yang kenakan yang bawah, sebab itu terlalu kecil. Part of the system. Kita ni sebenarnya, itulah nilai kita. Tak ada yang zalim, memang diciptakan begitu, fungsi kita begitu. Orang buat kajian pasal berapa banyak galaksi ada. Ada bertrilion, beratus trilion galaksi. Dalam setiap galaksi ada beratus trilion planet, bintang pula. Beratus trilion bintang. So, hakikatnya, bilangan bintang dekat luar tu lagi banyak daripada bilangan pasir dekat bumi. Jadi kalau zoom out, tengok ke semua tu, kalau boleh melihat semua bintang tu, dia lagi banyak daripada pasir. Jadi, pada penilaian skala bintang tu, pada penilaian skala yang lebih besar daripada bintang, galaksi, bintang tu nilai dia macam pasir saja. Macam pasir. Kita pula, kita lihat pasir tu benda yang terlalu halus, yang tak ada nilai. Lalu kita persoalkan, kita tak persoalkan itu, kita persoalkan tentang hidup kita. Hakikatnya, keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana kita tahu keadilan Allah? Allah meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Allah letak kena pada tempatnya. Jadi tak ada lah apa-apa kekurangan, ketidaktepatan pada penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa berlaku kerosakan di atas muka bumi ini? Sebab memang Allah nak kerosakan akan berlaku begitu. Memang Allah nak bumi ini akan berputar-putar. Ada orang di atas, ada orang di bawah. Esok yang di bawah akan naik di atas pula. Bukan Allah nak ciptakan kamu menjadi makhluk yang sempurna yang tidak ada konflik. Jadi dalam ayat yang ketiga dan keempat ni, satu hikmah yang kita boleh belajar bahawa, lihatlah, tidak akan kita jumpa apa-apa kekurangan pada penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah sekali lagi, tengoklah ke arah lain, bukalah buku bidang lain. Nescaya kita akan sampai kepada kesimpulan yang sama, iaitu penciptaan Allah tidak ada kekurangan padanya. So, ni 4 ayat saja pula. Saya ingat lepas ni orang nak buka puasa pula kan semua. Kalau ada soalan, kita boleh bincang sikit. Kalau tidak, jika kita berhenti kot. Ke Uh, jika pun keluar lah. tak- ada soalan-soalan ke? Ada soalan boleh unmute and then tanya soalan. Uh, Kalau tak ada semua faham.
Dekat Zoom ni dia ada apa tu transkrip juga. Semua boleh download lah lepas ni. Okey, okey Ustaz, mungkin ni je. Okey, kita boleh berhenti dulu untuk tuan-tuan yang masih ada kat sini. Terima kasih hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala perbaiki keadaan kita, pemudahkan urusan kita dekat sini. Senang nak travel untuk orang yang nak travel, senang nak berjalan untuk orang yang nak berjalan. Uh, saya tahu kalau ada tuan-tuan yang tengah stres ke apa ke, bawa bertenang, jangan stres sangat. Uh, Take it easy, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan kembalikan keamanan di mana-mana kita berada, di sini ataupun di tempat lain. Semua yang berlaku adalah hikmah, ada hikmah yang Allah Ta'ala tentukan. Hari ini mungkin kita tak tahu, esok lusa mungkin kita akan nampak hikmah apa yang berlaku. Jadi, tenang-tenang selalu. InsyaAllah ada kesempatan kita jumpa lagi kelas akan datang. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jangan lupa minggu depan sama juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.